A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siri ke-10, tadabbur keindahan kalimah Al-Quran yang menggunakan rujukan buku menghayati keindahan kalimah Al-Quran, satu lafaz pelbagai makna. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung keindahan kalimah Al-Jin di dalam Al-Quran, iaitu pada kalimah yang kelima, boleh rujuk pada muka surat 7, iaitu kalimah Jan yang bermaksud merujuk kepada ular. Kalimah Jan ni juga adalah variasi kalimah yang sama daripada kata akar Jim, Nun, Nun. Baik, kita rujuk kepada surah An-Naml pada ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran walam yu'aqib. Pada ayat ni ada kalimah jan, jannun. Dan kalimah ini membawa makna ular. Ular kecil. Jadi kalimah ini, lafaz jan, merupakan variasi kalimah dari akar kata yang sama juga, iaitu jim, nun, nun. Cumanya, kalimah ini bukan merujuk kepada jin sebagai makhluk. Jangan tersilap. Memang ada juga kalimah jan yang merujuk kepada makna jin tau. Tapi dibezakan dengan ada tanda mat tu. Okey, kat sini disebut jan yang merujuk kepada apa? Ular yang sangat pantas gerakannya. Tu. Apa yang menarik, pada ayat ini Allah tidak menggunakan lafaz sebenar. Maksud saya, dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab, ada kalimah yang digunakan merujuk kepada makna ular, iaitu hayyatun ataupun su'banun. Ini adalah lafaz yang biasa digunakan. Sebaliknya, di dalam ayat ini menggunakan kalimah jan. Kenapa jadi macam tu? Kerana untuk menekankan pada sifat ular tu. Dia bukan nak cerita nama ular. Tapi dia nak cerita pasal sifatnya yang pantas bergerak, dan juga membuatkan kalau kita tengok daripada konteks ayat ni, sebenarnya ayat ni berkait dengan kisah Nabi Musa waktu mula-mula menerima wahyu di Gunung Sinai tu, di satu lembah, lembah yang berada di Gunung Sinai tu. Jadi pertama kali Nabi Musa melihat tongkat dia tu berubah jadi ular. Dan ular yang dimaksudkan itu yang dijelaskan dalam ayat ni. Dia bukan ular yang seperti kita tengok di mana-mana tempat tu, tapi ular yang spesifik yang nak menunjukkan apa? Tiba-tiba tongkat, bayangkan kayu tongkat tu berubah jadi ular. Daripada situ memberikan kejutan kepada Nabi Musa. Dan bukan setakat itu saja, disebabkan sifat ular tu yang terlalu pantas bergerak sehingga tak dapat ditangkap pada pandangan mata. Jadi sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak gunakan kalimah hayyatun. Allah Ta'ala tak gunakan kalimah su'ban pada ayat ini, surah An-Naml ayat 10. Tapi Allah Ta'ala gunakan lafaz jan. Tujuannya apa? Untuk menekankan pada makna kepantasan dan kejutan. Jadi, di dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 3 penyebutan ular. Sama ada menggunakan jan seperti mana dalam ayat ni, ataupun penyebutan su'ban
dalam surah Al-A'raf ayat 107 dan juga pada surah Toha ayat 20 disebutkan dengan lafaz hayyatun. Dan kenapa digunakan lafaz-lafaz yang berbeza? Sebab pada surah ini, surah An-Naml ayat 10, digunakan jan, lafaz jan kerana nak menunjukkan pada sifat ular yang pantas bergerak, yang memberikan kejutan kepada Nabi Musa. Manakala dalam surah Al-A'raf ayat 107 digunakan lafaz thu'ban. Ayat itu adalah kisahnya bila Nabi Musa berdakwah kepada Firaun dan Nabi Musa tunjukkan bukti yang Nabi Musa ni seorang rasul. Iaitu tunjuklah salah satunya tongkat tu berubah jadi ular. Cuma dalam ayat tersebut surah Al-A'raf ayat 107 Allah Ta'ala tidak berfirman dengan menggunakan lafaz jan, tapi Allah Ta'ala gunakan lafaz thu'ban. Sebab apa? Sebab dia punya situasi ayat tu, konteksnya Nabi Musa nak tunjukkan bukti bahawa Nabi Musa seorang rasul. Jadi Nabi Musa tunjukkan mukjizatnya, bukti kerasulan itu, tongkat berubah jadi ular. Dan Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, seorang raja. Bukan setakat seorang raja, seorang yang sombong. Jadi untuk mendekam kesombongan yang ada pada Firaun, maka ular yang disebut di situ dengan lafaz thu'ban. Thu'ban ni ialah merujuk kepada ular yang besar, yang menakutkan, yang menggerunkan. Masya Allah. Dan manakala dalam surah Toha, yang kalau boleh rujuk pada surah Toha ayat 20, Allah Ta'ala tidak menggunakan lafaz jan mahupun thu'ban, tapi menggunakan kalimah biasa iaitu hayyatun, yang merujuk kepada ular. Sebab dalam ayat itu dia tidak melibatkan sifat ular, tidak melibatkan sifat ular yang menakutkan ataupun sifat ular yang pantas. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana ada pelbagai kalimah yang digunakan merujuk kepada ular. Secara ringkas, sebagai refleksi kepada apa yang boleh kita fahami pada pemaknaan jan dalam ayat ini, kalau kita tengok pada ayat dengan lebih mendalam, sebab pada ayat yang saya tunjukkan ni, saya nak fokuskan kalimah jan ni je, tapi dia ada sambungan lagi ayat tu. Okay, pada penyambungan ayat tu menjelaskan reaksi Nabi Musa lari dan takut. Kan kalau kita tengok kat sini kan, bila mana melihat tongkat Nabi Musa tu berubah jadi ular, kan, ular yang kecil bergerak pantas tu, apa yang berlaku pada Nabi Musa? Walla mudbiran walam yu'aqib. Berpalinglah dia. Maksud berpalinglah Nabi Musa, melarikan diri dan tidak menoleh lagi. Okey, itu reaksi Nabi Musa yang menunjukkan bahawa Nabi Musa tu takut. Namun selepas itu Allah menenangkan Nabi Musa. Yang ni merujuk kepada sambungan ayat tu. Okey, bila tengok pada sambungan ayat tu, yang mana pada sambungan ayat menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayyal mursalun. Wahai Musa, janganlah takut. Sesungguhnya rasul-rasul itu semasa menghadapku, yakni ketika menerima wahyu, tidak sepatutnya merasa takut. Okey. Kefahaman ayat ni Allah Taala nak bagi tahu jangan takut. Ular yang kamu tengok ni, ini adalah mukjizat. Bukannya ular yang memudaratkan kamu. Jadi ayat ni mengajar kita bahawa takut adalah fitrah manusia. Benda tu normal kalau kita takut. Tetapi Allah sentiasa ada untuk menenangkan dan membimbing. Sebab dalam situasi ayat ini sebenarnya merujuk kepada peristiwa Nabi Musa kali pertama mendapat wahyu. Kali pertama dilantik menjadi rasul. Bukan sahaja mendapat wahyu,
mendapat perintah untuk berdakwah, malah diberikan mukjizat. Salah satu mukjizatnya ialah tongkat Nabi Musa tu boleh berubah jadi ular. Maka apa yang kita dapat pelajari secara ringkas pada pemahaman makna jan dekat sini, Al-Quran menggunakan lafaz yang tepat. Al-Quran menggunakan lafaz yang tepat mengikut konteks ayat, mengikut situasi. Pada ayat ni, ular digunakan dengan lafaz jan. Kerana apa? Untuk menekankan pada ciri ataupun sifat ular itu yang pantas bergerak sehingga tidak dapat ditangkap pada pandangan mata. Dan juga dengan sifat pantas bergerak itu memberikan elemen kejutan. Sebab apa? Tiba-tiba berubah daripada kayu, tongkat tu berubah jadi ular. Jadi penyebutan jan dekat sini ada sebab dia. Dan sebab itu jugalah dalam ayat ni Allah Ta'ala tidak menggunakan lafaz thu'ban. Sebab apa? Sebab bukan ayat ni tujuannya untuk menggerunkan Nabi Musa. Bukan nak menakutkan Nabi Musa. Ataupun bukannya dalam ayat ni menggunakan, ataupun ayat ni tidak digunakan lafaz hayyatun. Sebab apa? Sebab kalau guna lafaz hayyatun, dia masih umum. Tetapi ayat ini ular disebutkan dengan lafaz yang spesifik. Apakah yang kita boleh praktikkan daripada pemahaman jan ni? Yang kita boleh faham ialah penggunaan lafaz jan ini, dia memberi elemen kejutan. Makna kata apa? Mana-mana orang pun kalau berada pada kedudukan Nabi Musa pada waktu itu, memang kita akan terkejut. Sebab benda tu benda yang di luar, benda yang luar biasa. Kayu, tongkat kayu tu berubah jadi ular kan. Okey. Dan ini berlaku secara pantas sehingga ular tadi ni sukar untuk ditangkap pada pandangan mata, nak merujuk kepada kepantasan pergerakan ular tu. Jadi kalau kita cuba renungi, cuba kita mengamati secara mendalam, kita akan sedar situasi Nabi Musa pada waktu itu. Nabi Musa pun tak tahu dia dilantik jadi rasul kan. Sebab panjang kisah ni, tapi ringkasnya dalam situasi macam tu, Nabi Musa menghadapi satu bentuk ujian lah. Macam kita, kalau tiba-tiba depan kita ada harimau katakan, uish, kecut perut kita. Allah uji kita dengan benda yang mengejutkan kita. Sama juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ujian ni, dia tak datang dengan ujian yang besar. Tetapi ada ujian yang datang dalam keadaan tiba-tiba. Ujian yang mengejutkan tanpa kita sedar. Dan pada waktu itu, bagaimana reaksi kita? Jadi kita belajar daripada ayat ni. Kalaulah Nabi Musa ni seorang Nabi, Nabi Musa pun terkejut, berpaling dan lari. Bila dia menghadapi ujian, kita akan rasa susah, rasa kesulitan, rasa macam-macam perasaan kita. Adakah kita melarikan diri apabila diuji? Dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Kita belajar daripada kisah Nabi Musa ini. Yang mana? Pertama sekali, Allah Ta'ala tenangkan Nabi Musa. Macam mana Allah kata? Ya Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayyal mursadun. Allah tenangkan Nabi Musa, jangan takut. Cerita dia yang pertama, kita tak boleh lari daripada ujian. Hidup kita ni, di dunia ni memang medannya medan ujian. Cuma, apa yang kita belajar daripada Al-Quran? Bila diuji, kita perlu kepada bimbingan ilahi. Maknanya, bila mana kita diuji, cepat-cepat kita dekatkan diri pada Allah. Minta pertolongan. Sebab kita tahu,
Bila diuji, ujian tu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Maka sudah pasti yang dapat selesaikan, memberi solusi pada ujian masalah kita itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penutupnya, jangan biar ketakutan menjadi alasan lari dari kebenaran. Wallahu a'lam bissawab.